Apa khabar semua? Hari ini saya mahu berkongsi satu perkara yang benar-benar boleh mengubah cara anda melihat makanan sihat. Gajus dan badam, dua jenis kekacang yang selalu dipuji setinggi langit sebagai makanan penjagaan kesihatan. Saya sendiri sebagai doktor buah pinggang memang langsung tidak sentuh. Anda tentu rasa pelik, bukan? Di mana-mana rancangan kesihatan, pakar pemakanan dan penceramah gaya hidup asyik mengulang bahawa makan kekacang baik untuk jantung, kaya omega 3. Malah ada yang kata boleh bantu lawan penuaan dan penyakit. Bunyi semuanya indah. Tetapi, apa yang mereka tidak ceritakan ialah makanan ini sebenarnya sedang perlahan-lahan dan diam-diam merosakkan buah pinggang ramai orang, terutama orang yang sudah meningkat usia. Pada usia begini, fungsi buah pinggang memang sudah mula menurun sedikit demi sedikit, tetapi ramai masih terus memasukkan benda-benda ini ke dalam mulut seolah-olah ia penawar. Bulan lepas, saya menerima seorang pesakit yang sampai sekarang masih terbayang-bayang di fikiran saya. Namanya Makcik Zaleha, tinggal di Shah Alam. Dahulu seorang guru sekolah rendah. Masa dia datang jumpa saya, dia pegang laporan pemeriksaan kesihatan sambil mata merah menahan tangis. Makcik Zaleha ini memang orang yang sangat menjaga kesihatan. Setiap pagi, tanpa gagal, dia akan berjalan dulu di taman berhampiran rumah. Balik sahaja, dia duduk di meja makan, minum susu soya sambil makan kekacang. Gajus segenggam, badam segenggam, hari-hari begitu tanpa tinggal. Dia beritahu saya, "Doktor, semua pakar di televisyen kata ini baik, jadi saya makan setiap hari." Tetapi, bila keputusan pemeriksaan syarikat keluar, kreatininnya sudah 1,5 dan kadar tapisan buah pinggang pun menurun. Bila laporan itu sampai ke tangan, Makcik Zaleha terus jadi kaku. Hari dia duduk di depan saya itu, tangan dia menggigil. Dia tanya saya, "Doktor, saya jaga badan saya sungguh-sungguh. Macam mana buah pinggang saya masih boleh bermasalah? Takkanlah kekacang pun ada isu?" Saya mahu berterus terang dengan anda, berdasarkan tinjauan epidemiologi penyakit buah pinggang kronik yang kami teliti sendiri. Sekarang ini, dalam kalangan orang dewasa, seorang daripada setiap 10 orang sebenarnya sudah ada masalah pada buah pinggang. Angka ini memang tinggi dan menakutkan. Tetapi, yang lebih membimbangkan ialah apa? Buah pinggang ini sangat pandai bertahan. Walaupun fungsinya sudah merosot sehingga tinggal 2 atau 3 bahagian sahaja, anda mungkin masih rasa tiada apa-apa. Anda masih makan seperti biasa, minum seperti biasa, tidak sakit, tidak gatal, langsung tiada tanda yang jelas. Bila anda akhirnya sedar, sama ada anda sudah perlu menjalani dialisis 3 kali seminggu, setiap kali 4 jam, sampai badan dan jiwa benar-benar terseksa, ataupun anda terpaksa menunggu pemindahan buah pinggang dan itu jauh lebih susah kerana beratur pun belum tentu dapat. Jadi hari ini saya mesti terangkan hal ini sejelas-jelasnya kepada semua. Bukan semua kekacang memudaratkan, itu anda mesti ingat. Tetapi ada 3 jenis kekacang. Kalau bacaan kreatinin anda sudah naik sedikit atau usia anda sudah meningkat, 3 benda ini sebenarnya sedang perlahan-lahan merosakkan buah pinggang anda. Pada masa yang sama, ada juga 3 jenis kekacang yang bukan sahaja tidak mencederakan buah pinggang, malah boleh membantu melindunginya, bahkan memberi peluang kepada fungsi yang sudah terjejas untuk pulih sedikit demi sedikit. Bezanya memang sangat besar. Malah, beza ini mungkin menentukan sama ada anda menua dengan lebih sihat atau menghabiskan hari-hari di hospital menjalani dialisis. Dalam beberapa minit akan datang, saya akan beritahu anda 3 jenis kekacang yang patut dibuang terus dari rumah, 3 jenis yang patut digantikan, berapa banyak sesuai dimakan setiap hari dan waktu bila paling baik untuk mengambilnya supaya tubuh dapat manfaat paling maksimum. Saya juga akan ceritakan kepada anda apa yang terjadi kepada Makcik Salmah selepas itu. Dia ikut nasihat saya dan dalam masa 6 bulan, kreatininnya turun daripada 1,5 kepada 1
lalu kembali normal sepenuhnya. Hari itu dia pegang tangan saya sambil berlinang air mata dan berkata, "Doktor, mujur ada doktor. Sekarang saya masih boleh jaga cucu dan masih boleh tengok dia membesar. Kalau anda sendiri atau ahli keluarga anda ada bacaan kreatinin yang kurang elok, kalau anda memang makan kekacang setiap hari atau anda mahu mula menjaga buah pinggang dari sekarang, kandungan kali ini mungkin benar-benar boleh menyelamatkan anda. Sekarang, kalau anda rasa topik ini bermanfaat, tolong tekan suka dulu supaya lebih ramai kawan yang sama-sama mengambil berat tentang kesihatan boleh nampak. Baik, kita mula sekarang. Mula-mula kita cakap tentang 3 jenis kekacang yang paling bahaya. Kalau bacaan kreatinin anda sudah melebihi 1.3 atau anda sudah disahkan ada penyakit buah pinggang kronik, maka 3 benda yang saya akan sebut selepas ini. Yang kedua, anda balik rumah, memang mesti keluarkan terus. Ini bukan untuk menakutkan anda. Ini benar-benar soal menyelamatkan nyawa. Yang pertama, gajus. Kalau nampak, buang. Kenapa gajus nombor 1? Sebab kesan bahayanya terhadap buah pinggang memang terlalu besar. Anda tahu tak dalam 100 gram gajus ada berapa banyak kalium dan fosforus? Kalium 660 mg, fosforus 490 mg. Bunyi macam tak banyak, bukan? Tetapi saya beritahu anda, bila fungsi buah pinggang mula menurun, keadaan itu macam pintu empangan yang sudah rosak. Masa perlu buka, ia tak boleh buka. Masa perlu tutup, ia tak boleh tutup. Buah pinggang yang normal ibarat empangan besar yang mengawal aliran air. Kalau kalium terlalu banyak, ia buka. Kalau terlalu sedikit, ia simpan. Tetapi, kalau sistem ini rosak, pintu itu akan tersekat. Kalium tidak dapat dikeluarkan. Semuanya berkumpul di dalam darah. Bila berkumpul sampai satu tahap, apa akan jadi? Berlaku hyperkalemia. Nama ini bunyi akademik, tetapi bahayanya sangat serius. Kajian Jabatan Nefrologi sebuah hospital besar di Kuala Lumpur menunjukkan hiperkalemia boleh membuatkan badan anda lemah, tangan kaki kebas dan kalau lebih teruk, jantung akan berdegup tidak sekata. Malah dalam keadaan paling teruk, jantung boleh terus berhenti. Selain itu, fosforus pula ialah bahan utama untuk tulang. Ini semua orang tahu. Tetapi bagi orang yang buah pinggangnya sudah lemah, benda ini tidak dapat dikeluarkan. Lalu berkumpul semakin banyak dalam darah. Bila fosforus dalam darah terlalu tinggi, akan muncul 2 masalah. Pertama, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kedua, salur darah mula mengalami kalsifikasi. Apa maksud kalsifikasi salur darah? Maksudnya, dinding salur darah anda mula mengeras seperti diselaputi kerak batu kapur. Sampai salur darah itu jadi keras macam batu. Inilah antara punca utama pengerasan arteri. Masa Makcik Salmah datang jumpa saya dulu, saya periksa semuanya dan kalium darahnya 5.8, sedangkan julat normal ialah 3.5 hingga 5.0. Dia beritahu saya sejak kebelakangan ini, dia selalu rasa berdebar dan baru naik tangga sampai tingkat 3 pun sudah tercungap-cungap. Bila saya dengar begitu, saya terus faham. Inilah tanda yang sangat tipikal bagi kalium tinggi. Yang kedua, badam. Kalau buah pinggang anda sudah mula bermasalah, memang jangan sentuh lagi. Dalam mata ramai orang, badam ini macam raja makanan sihat. Kononnya kaya vitamin E, bagus untuk kulit, elok untuk kecantikan. Tetapi masalahnya ada pada satu bahan dalam badam yang dipanggil oksalat. Dalam 100 gram badam panggang, kandungan oksalatnya boleh mencecah 469 mg, jauh lebih tinggi daripada gajus. Bila oksalat ini bertemu kalsium dalam air kencing, ia akan bergabung lalu membentuk batu kalsium oksalat. Tahukah anda, dalam kalangan pesakit batu karang, kira-kira 80% daripadanya ialah batu kalsium oksalat. Batu seperti ini bukan sahaja merosakkan tisu buah pinggang secara fizikal, malah bila tersekat dalam saluran kencing, sakitnya boleh buat orang berguling-guling dan pada masa sama, aliran darah ke buah pinggang pun terganggu, menyebabkan
bacaan kreatinin terus melonjak. Saya beri satu contoh benar. Ada seorang pesakit bernama Encik Razak. Umur 62 tahun, orang Ipoh. Dia memang terlalu suka makan badam. Setiap hari mesti segenggam besar, lebih kurang 150 gram, dan dia amalkan lebih setahun. Bila pergi periksa di hospital, buah pinggangnya dipenuhi kristal, oksalat halus, rapat-rapat macam pasir. Itu pun belum yang paling teruk. Yang lebih teruk ialah pada usia macam kita ini memang ramai kurang minum air. Ada orang tua-tua bila malam tiba takut kerap bangun ke tandas, terus berhenti minum air. Bila air kurang, air kencing jadi lebih pekat dan oksalat jadi lebih mudah membentuk kristal. Inilah yang orang kata pukulan berganda. Masa Makcik Zaleha cerita pada saya, dia kata, "Doktor, badam yang saya beli semua import. Satu pack sampai RM45. Saya ingat lagi, mahal lagi bagus." Saya terus beritahu dia, "Makcik, walau semahal mana pun badam itu, untuk buah pinggang makcik sekarang, ia tetap racun." Yang ketiga, pistachio dan kacang tanah. Kalau anda sudah sampai tahap perlu dialisis, dua benda ini memang tak boleh sentuh langsung. Pistachio sendiri, kandungan kaliumnya memang bukan rendah. Dan apa yang dijual di pasaran pula kebanyakannya jenis bergaram kuat. Jadi, bila anda makan segenggam pistachio, garam dan kalium masuk sekali. Buah pinggang terima 2 kali tekanan. Kacang tanah pun sama. Sebenarnya kalau ikut takrif ketat, kacang tanah bukan kekacang jenis trinat. Ia daripada keluarga kekacang. Tetapi ramai orang tetap anggap dan makan macam kekacang biasa. Lebih teruk lagi, kalau dalam bentuk mentega kacang, sebab biasanya ditambah gula dan garam, maka beban pada buah pinggang jadi lebih berat. Yang paling penting, saya mahu terangkan ialah apa maksud pesakit dialisis. Maksudnya, fungsi buah pinggang anda sudah jatuh bawah 15%. Dalam keadaan itu, kalium yang anda makan langsung tak dapat dikeluarkan dengan baik oleh badan dan hanya boleh dibersihkan semasa sesi dialisis seterusnya. Kalau di antara 2 sesi dialisis itu, anda makan terlalu banyak makanan tinggi, kalium, paras kalium dalam darah akan terus naik dan bila-bila masa sahaja boleh mengancam nyawa. Dalam panduan pemakanan hospital besar di Malaysia pun memang jelas, kekacang, produk kacang, ikan bilis, ikan kering, tauhu dan keju semuanya diletakkan dalam kumpulan yang perlu diawasi ketat bagi pesakit dialisis. Jadi saya ulang sekali lagi, gajus, badam, pistachio dan kacang tanah. Kalau kreatinin anda walaupun naik sedikit sahaja, 4 benda ini memang mesti dikeluarkan dari rumah hari ini juga. Jangan sayang sangat duit itu. Nyawa anda jauh lebih berharga daripada beberapa pack kacang itu. Sampai di sini, mungkin ada yang mula tertanya-tanya. Jadi adakah semua jenis kekacang langsung tak boleh dimakan lagi? Dan orang yang buah pinggangnya sudah lemah memang kena ucap selamat tinggal terus kepada semua kekacang? Bukan begitu. Inilah yang saya mahu jelaskan kepada anda selepas ini. Ada 3 jenis kekacang yang bukan sahaja tidak memudaratkan, malah boleh membantu buah pinggang anda pulih perlahan-lahan. 3 jenis inilah yang saya anggap sebagai kekacang penyelamat. 3 pilihan yang akan saya sebut sebentar lagi ialah yang saya sendiri sudah lihat berkali-kali membantu ramai pesakit memperbaiki fungsi buah pinggang mereka. Asalkan anda ambil dengan jumlah yang betul dan kawal pengambilannya dengan baik, memang ada harapan buah pinggang anda boleh jadi lebih stabil semula. Jenis pertama ialah macadamia. Kalau sekarang anda masih makan gajus, mulai hari ini tukarlah kepada macadamia. Ramai panggilnya raja segala kekacang. Tetapi bagi pesakit buah pinggang, ia bukan sekadar raja, malah boleh jadi penyelamat. Kenapa? Sebab kandungan kalium dan fosforusnya lebih rendah. Kira-kira hanya separuh daripada apa yang ada dalam gajus dan badam. Apa maknanya? Maknanya ia tidak memberi tekanan berlebihan kepada buah pinggang. Tetapi kelebihan macadamia bukan setakat itu sahaja. Ia juga mengandungi sejenis bahan yang dipanggil asid palmitoilik. Bahan ini ada satu peranan yang sangat penting, iaitu membantu melawan keradangan.
Bila fungsi buah pinggang mula menurun, sebenarnya di dalam buah pinggang sedang berlaku keradangan halus secara berterusan. Bahan radang dilepaskan sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan akan merosakkan struktur buah pinggang. Asid palmitolik dalam macadamia ibarat pasukan bomba yang datang memadam api kecil di dalam buah pinggang sebelum ia menjadi lebih parah. Selain itu, macadamia juga boleh membantu mengawal paras gula dalam darah. Ramai pesakit buah pinggang pada masa yang sama ada masalah kencing manis. Dan gabungan kencing manis dengan penyakit buah pinggang memang antara yang paling sukar dikawal. Lemak baik dalam macadamia boleh memperlahankan kenaikan gula darah lalu mengurangkan beban pada buah pinggang. Jadi, berapa banyak patut dimakan setiap hari? Sekitar 10 hingga 15 biji, lebih kurang 30 gram sahaja. Jangan melebihi jumlah itu sebab macadamia tinggi kalori. Kalau makan terlalu banyak, berat badan mudah naik dan berat badan berlebihan juga ialah musuh kepada buah pinggang. Jenis kedua ialah walnut. Ambil sekitar 6 atau 7 biji sehari untuk membantu melindungi salur halus pada buah pinggang anda. Walnut ialah satu daripada kekacang yang kaya dengan asid lemak omega 3 daripada tumbuhan. Semua orang tahu omega 3 daripada ikan laut dalam bagus untuk jantung dan salur darah. Tetapi itu omega 3 jenis haiwan. Dalam walnut, ia datang dalam bentuk tumbuhan yang dipanggil ALA. Pada tahun 2021, satu jurnal perubatan antarabangsa yang berwibawa pernah menyiarkan hasil kajian yang menunjukkan bahawa penambahan kecil pengambilan omega 3 berasaskan tumbuhan setiap hari boleh mengurangkan risiko kematian akibat penyakit jantung dan strok sekitar 5%. Anda mungkin tertanya-tanya, apa kaitannya dengan buah pinggang? Sebenarnya kaitannya sangat besar. Jantung dan buah pinggang saling berkait rapat. Dalam perubatan moden pun sudah lama diperhatikan. Apabila jantung bermasalah, buah pinggang juga mudah terjejas. Dan bila buah pinggang merosot, jantung juga sering menerima kesan. Walnut membantu melindungi kedua-duanya sekali. Secara khususnya, omega 3 dalam walnut boleh membantu menguatkan salur darah halus di dalam buah pinggang. Buah pinggang bekerja bergantung kepada rangkaian salur darah mikro yang sangat padat. Bila salur darah ini sihat, barulah buah pinggang boleh menapis dengan baik. Satu universiti di Amerika pernah menjalankan kajian ke atas 42 orang yang mempunyai risiko penyakit jantung. Mereka diminta makan walnut secara berterusan selama 6 minggu. Hasilnya, tekanan darah menurun, kolesterol bertambah baik dan bakteria baik dalam usus juga meningkat. Semua perubahan ini akhirnya membantu meringankan beban yang ditanggung oleh buah pinggang. Jadi, berapa banyak walnut sesuai dimakan? 6 atau 7 biji sehari sudah memadai. Itu juga kira-kira jumlah yang disarankan oleh Persatuan Jantung di Amerika. Kalau lebih daripada itu, kalori mudah jadi berlebihan. Jenis ketiga ialah biji rami. Tetapi ingat, bila makan biji rami, mesti ambil bersama air. Satu sudu biji rami perlu dipadankan dengan 250 ml air. Itulah nisbah emas yang paling sesuai. Hampir 30% kandungan biji rami ialah serat pemakanan. Memang boleh dikatakan seperti bom serat. Serat ini ada 2 tugas utama. Pertama, serat larut boleh menyerap sisa buangan yang sudah ditapis oleh buah pinggang, lalu membantu usus membawa keluar semua bahan buangan itu, seolah-olah usus sedang menolong buah pinggang membersihkan rumah. Kedua, serat tidak larut boleh mempercepatkan pergerakan usus, jadi toksin dan bahan buangan tidak tinggal terlalu lama di dalam badan. Selain itu, biji rami juga sama seperti walnut, kaya dengan omega 3 berasaskan tumbuhan dan manfaatnya pun hampir serupa. Tetapi, anda kena ingat, dalam biji rami masih ada sedikit kalium dan fosforus. Jadi sehari,
Jangan lebih daripada 1 sudu. Perkara paling penting ialah bila makan biji rami, anda wajib minum air. Serat yang bertemu air akan mengembang menjadi bentuk gel dan masa itulah barulah ia boleh berfungsi dengan baik. Kalau anda makan biji rami kering tanpa minum air, serat itu tidak dapat menyerap air dalam usus, malah boleh menyebabkan sembelit. Bahkan dalam keadaan tertentu boleh membentuk gumpalan. Sambil itu, saya mahu jelaskan satu salah faham. Ramai orang ingat buah berangan pun tidak baik untuk buah pinggang. Sebenarnya tidak. Kandungan oksalat dalam buah berangan sangat rendah. Jadi bagi pesakit buah pinggang, ia masih dianggap selamat. Tetapi berangan tinggi, kanji, jadi pesakit kencing manis yang ada penyakit buah pinggang perlu makan sedikit sahaja. Kalau anda tidak ada kencing manis, buah berangan masih boleh dimakan. Bila sampai bahagian ini, saya tahu ramai yang mungkin tertanya-tanya, "Doktor, kenapa apa yang doktor cakap ini tak sama dengan apa yang pakar kesihatan di televisyen selalu sebut?" Mereka kata badam baik, gajus baik, tetapi bila sampai pada doktor semua, itu jadi macam racun pula. Saya cakap terus terang, program kesihatan itu biasanya ditujukan kepada orang biasa yang sihat. Bagi orang muda yang fungsi buah pinggangnya masih normal, badam dan gajus memang boleh jadi makanan yang baik. Tetapi bagi kita yang usia sudah meningkat dan fungsi buah pinggang mula menurun sedikit demi sedikit, keadaannya memang berbeza sama sekali. Pakar dalam rancangan kesihatan tidak akan terangkan perbezaan ini kerana mereka bercakap untuk pasaran umum. Tetapi saya sebagai doktor buah pinggang, saya melihat sendiri pesakit yang masuk ke pusat dialisis hanya kerana lama sangat makan benda yang tidak sesuai. Jadi, jangan terlalu mudah percaya pada label makanan hebat. Apa yang sesuai untuk orang lain belum tentu sesuai untuk anda. Baik, sekarang anda sudah tahu 3 yang patut dibuang dan 3 yang patut disimpan. Tetapi, tahu sahaja masih belum cukup. Anda juga perlu tahu bagaimana hendak makan, bila masa yang sesuai untuk makan, supaya kesannya benar-benar sampai maksimum. Selepas ini, saya akan beri anda satu jadual lengkap pengambilan kekacang untuk menjaga buah pinggang. Masa Makcik Rohani tanya saya dulu, "Doktor, semua ini saya sudah faham. Tetapi secara khususnya, macam mana saya nak makan dalam sehari, waktu bila nak ambil dan patut gabung dengan apa? Boleh tak doktor susunkan untuk saya?" Sudah tentu boleh. Sekarang saya akan kongsikan jadual itu kepada semua. Waktu pagi selepas bangun tidur, ambil 6 biji walnut bersama 250 ml air suam. Kenapa waktu pagi? Sebab walnut lebih mudah dimanfaatkan badan. Dan ketika perut kosong pada waktu pagi, kadar penyerapan ALA dalam walnut adalah paling baik. Air suam 250 ml itu pula berfungsi untuk membantu membilas sisa metabolik yang terkumpul dalam buah pinggang sepanjang malam. Ramai orang tua di negara kita bangun pagi tetapi malas minum air dan tabiat ini memang perlu diubah. Waktu malam walaupun anda tidak minum, buah pinggang tetap bekerja dan bahan buangan tetap dihasilkan. Jadi, segelas air pertama pada waktu pagi ibarat membuka pintu untuk memulakan kerja. Selepas makan tengah hari, ambil 1 sudu biji rami bersama 250 ml air suam. Biji rami boleh ditabur atas sayur ulam atau dicampur ke dalam yogurt. Tetapi ingat, selepas makan memang mesti minum air. Serat dalam biji rami akan mengembang apabila bertemu air dan membentuk gel. Barulah ia boleh menyerap sisa buangan dalam usus. Kalau tidak minum air, ia cuma tinggal butiran kering yang tidak memberi kesan. Waktu petang, makan 10 biji macadamia. Ingat, jumlah keseluruhan kekacang dalam sehari jangan lebih daripada 30 biji. Kalau pagi, anda sudah makan walnut dan petang, anda sudah makan macadamia. Jangan tambah lagi kekacang lain. Ramai orang tidak kawal perkara ini, sekejap makan yang itu, sekejap makan yang ini. Akhirnya, bila dicampur semua sekali, pengambilan kalium jadi terlalu tinggi.
lalu membebankan buah pinggang. Waktu makan malam, lebihkan sayur yang kaya dengan vitamin C seperti capsicum, brokoli dan bayam. Kenapa? Sebab vitamin C membantu badan menggunakan omega 3 dalam walnut dan biji rami dengan lebih baik, dan pada masa yang sama meningkatkan keupayaan antioksidan untuk melindungi buah pinggang. Ada satu prinsip yang sangat penting, dalam sehari makan satu jenis kekacang sahaja. Kalau pagi ini anda makan walnut, maka sepanjang hari itu kekalkan walnut sahaja. Kalau esok anda mahu makan biji rami, maka hari esok ambil biji rami sahaja. Jangan campur-campur, sebab bila jenis kekacang berbeza dicampurkan, jumlah kalium, fosforus dan kalori jadi susah dikira dan sangat mudah melebihi had. Sampai di sini, kalau anda rasa cara-cara ini benar-benar membantu, tulis angka 1 di ruangan komen supaya saya tahu anda sedang mengikuti dengan serius. Kalau ada ahli, keluarga atau kawan yang juga perlukan maklumat ini, jangan lupa kongsikan video ini dengan mereka. Satu perkongsian daripada anda mungkin benar-benar boleh membantu menyelamatkan buah pinggang seseorang. Sekarang saya akan jawab beberapa soalan yang paling kerap orang tanya. Soalan pertama, Doktor, kreatinin saya 1.1. Masih dalam julat normal. Adakah saya masih perlu berjaga-jaga? Ya, memang perlu. Ramai orang sangka bila kreatinin nampak normal, semuanya sudah selamat. Sebenarnya tidak semestinya begitu. Bacaan kreatinin boleh dipengaruhi oleh jumlah otot. Kalau anda lelaki atau kerap bersenam hingga otot banyak, kreatinin mungkin sedikit tinggi walaupun buah pinggang masih normal. Tetapi kalau anda warga emas dan otot sudah banyak susut walaupun fungsi buah pinggang menurun, kreatinin masih boleh kelihatan normal. Sebab itu, sekarang doktor semakin mengesyorkan ujian sistatin C kerana penanda ini tidak dipengaruhi oleh jisim otot dan lebih tepat menggambarkan fungsi buah pinggang. Kalau anda berumur lebih 60 tahun dan ada darah tinggi atau diabetes, sebaiknya periksa sistatin C setahun sekali. Soalan kedua, Doktor, kreatinin saya sudah 1.8. Adakah masih sempat untuk diperbaiki? Masih sempat, tetapi kalau kreatinin sudah melebihi 1.5, anda mesti pergi ke hospital berjumpa doktor pakar buah pinggang. Jangan urus sendiri di rumah. Doktor akan susun pelan rawatan yang sesuai mengikut keadaan anda. Dari segi pemakanan, anda mesti hentikan gajus dan badam dengan segera dan pada masa sama tambah pengambilan air kepada sekitar 1.5 hingga 2 liter sehari. Tetapi, kalau anda sudah menjalani dialisis, jumlah air mesti ikut arahan doktor dengan ketat sebab pesakit dialisis biasanya air kencing sangat sedikit dan kalau minum terlalu banyak boleh menyebabkan bengkak air dan sesak nafas. Soalan ketiga, Doktor, sebelum makan kekacang atau sebelum pergi buat ujian, ada apa-apa lagi yang perlu saya jaga? Ada. Kalau anda hendak pergi buat pemeriksaan kreatinin, malam sebelumnya jangan makan terlalu banyak daging merah. Pengambilan daging, lembu atau kambing yang banyak boleh menyebabkan kreatinin naik buat sementara waktu. Begitu juga selepas senaman berat, jangan terus pergi buat ujian sebab senaman akan meningkatkan pemecahan otot dan kreatinin juga boleh naik. Yang paling baik ialah pergi periksa waktu pagi ketika perut kosong. Makan seperti biasa sehari sebelumnya, jangan berjaga malam dan elakkan senaman berat. Dengan cara itu, keputusan yang keluar akan jauh lebih tepat. Sekarang saya mahu ceritakan pula apa yang berlaku kepada Makcik Noraini selepas itu. Lepas dengar nasihat saya, perkara pertama yang dia buat sebaik sampai di rumah ialah buang semua gajus, badam, pistachio dan kacang tanah yang ada dalam rumah. Suaminya rasa sayang lalu berkata, semua kekacang itu belum buka lagi, rugilah kalau dibuang. Tetapi Makcik Noraini jawab, nyawa dah hampir tergadai, masih lagi nak berkira dengan duit sekecil itu? Selepas itu, dia mula ikut jadual yang saya susunkan dengan sangat disiplin. Setiap pagi, dia makan 6 biji walnut bersama segelas air suam.
Tengah hari dia ambil biji rami dan campur dalam salad timun. Waktu petang, dia makan 10 biji maca damia. Malam pula, dia lebihkan brokoli dan capsicum dalam makanan. Selain itu, setiap hari dia minum air ikut bahagian yang saya tetapkan, cukup 8 kali sehari, dan dia tak benarkan dirinya tunggu sampai haus baru minum. Selepas 2 bulan, dia datang semula untuk pemeriksaan. Bila saya tengok keputusannya, kreatinin turun daripada 1.5 kepada 1.3 dan kalium dalam darah pun turun semula ke 4.9, kembali ke julat normal sepenuhnya. Makcik Noraini terlalu terharu sampai pegang tangan saya dan berkata, "Doktor, betulkah saya masih boleh jadi baik semula?" Saya kata kepadanya, "Makcik, ini baru permulaan, teruskan lagi." 4 bulan selepas itu dia datang semula untuk pemeriksaan seterusnya. Kali ini keputusan yang keluar pun buat saya sendiri terkejut. Kreatininnya turun kepada 1.1 dan kadar tapisan glomerulus buah pinggang naik daripada 70, 1 kepada 85, memang kembali normal sepenuhnya. Hari itu Makcik Noraini menangis di dalam bilik rawatan. Dia kata, "Doktor, saya betul-betul sangka hidup saya akan berhenti setakat ini sahaja. Setiap hari saya takut, bimbang kalau satu hari nanti saya kena pergi dialisis. Sekarang, semuanya sudah lega. Saya boleh jaga cucu semula, boleh keluar bersama kawan-kawan ke taman. Dan bulan lepas saya ikut suami berjalan ke Bukit Melawati pun langsung tak rasa penat." Suaminya yang berdiri di sebelah pun terus menyampuk, "Memang betul, doktor. Sekarang satu keluarga dah rasa lega. Anak-anak pun tak perlu lagi risau setiap hari tentang dia." Saya sangat faham perasaan Makcik Noraini. Sebagai seorang doktor, memang tiada perkara yang lebih menggembirakan selain melihat pesakit kembali pulih. Dan semua ini bermula hanya kerana dia menukar satu tabiat makan yang kecil. Dia buang kekacang yang salah dan gantikan dengan kekacang yang sesuai. Sampai di sini, video kita pun hampir tamat. Sebelum saya akhiri, saya mahu cakap beberapa perkara dari hati ke hati. Kawan-kawan semua, jalan menjaga kesihatan ini mesti berjalan ke arah yang betul. Bukan semua benda yang mahal itu bagus, dan bukan semua yang disebut di televisyen patut kita telan bulat-bulat. Keadaan tubuh setiap orang tidak sama. Apa yang sesuai untuk orang lain belum tentu sesuai untuk anda. Segala yang saya kongsikan hari ini adalah berdasarkan kajian perubatan moden dan pengalaman klinikal saya lebih 30 tahun. Saya tidak berani mengatakan ia boleh menyembuhkan semua penyakit buah pinggang, tetapi saya boleh cakap dengan penuh tanggungjawab untuk kebanyakan pesakit yang fungsi buah pinggangnya baru mula merosot. Cara-cara ini memang berkesan. Sekarang, saya mahu anda buat 3 perkara. Pertama, balik rumah, buka peti dan almari dapur. Tengok sama ada masih ada gajus, badam, pistachio atau kacang tanah. Kalau ada, jangan tunggu lagi. Buang sahaja. Nyawa anda jauh lebih mahal daripada beberapa pek kekacang itu. Kedua, kongsikan video ini kepada ahli keluarga dan kawan-kawan anda, terutamanya mereka yang bacaan kreatininnya sudah mula naik atau yang sedang berjuang dengan penyakit buah pinggang. Satu perkongsian daripada anda mungkin benar-benar boleh mengubah hidup seseorang. Ketiga, kalau anda ada apa-apa soalan atau mahu berkongsi pengalaman sendiri, tinggalkan komen di ruangan bawah. Saya akan cuba jawab sebanyak yang saya mampu. Ingat, menjaga buah pinggang bukan kerja sehari dua. Ia perlukan kesabaran dan konsisten. Tetapi, selagi anda terus jaga, buah pinggang juga akan beri tindak balas yang baik. Sebelum saya tamatkan, saya mahu beri satu lagi peringatan tambahan. Ramai orang tak sedar, sebenarnya yang lebih berbahaya daripada kekacang tertentu ialah sejenis ubat, iaitu ubat tahan sakit anti radang, bukan steroid seperti ibuprofen dan naproxen. Pada usia macam kita ini, sakit pinggang, sakit lutut, sakit badan memang biasa.
ramai orang rasa sakit sedikit sahaja, terus pergi farmasi beli ubat tahan sakit sendiri. Tetapi, ubat-ubat ini boleh mengecutkan salur darah buah pinggang, mengurangkan aliran darah ke buah pinggang dan terus menyebabkan kreatinin naik. Kalau diambil berpanjangan, kerosakannya pada buah pinggang malah boleh jadi jauh lebih besar daripada kekacang tadi. Jadi kalau anda ada sakit kronik, mesti pergi hospital atau klinik dan biar doktor tentukan ubat yang sesuai. Jangan main beli sendiri sesuka hati. Jagalah buah pinggang anda baik-baik kerana organ inilah yang akan menemani anda sampai ke akhir usia. Baiklah, setakat itu sahaja untuk hari ini. Dalam perjalanan menjaga kesihatan ini, marilah kita sama-sama melangkah perlahan-lahan tetapi biar betul dan biar konsisten. Saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman, seorang doktor nefrologi yang sudah berkhidmat lebih 30 tahun. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kalau anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan suka, langgan dan aktifkan loceng. Saya akan terus bawakan lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi.